kena beringat juga asal orang panggil cincang sawan dia dak asal. Kalau bahasa Melayu kita orang panggil nama tahu lah asal. Jadi nak yang kata malam tu kita dapat beritanya dalam cong kausut asal. Dia katanya apa ni cincang sawan atau produk musim-musim dalam ngang asal. Tak nak berhenti asal. Kena berhenti mana? Kena berhenti pakai orang asal. Tapi asal kita tengok biasanya asal dia mau berhenti tu macam tu dah asal. Bila kita nak naik tu mau berhenti pakai orang juga asal. Tapi hok ni nak yang kata apa ni orang atas sekir sepelak sebab kata nak juk tak leh duk naik lama dah nak juk tak leh siapa ngah tuwe dia sana gitu kok sang dia lagi 2-3 orang pula saya dia kata lagu tu 2-3 orang pula untuk nak mari berhenti cincang sawan sana akhirnya tak boleh berhenti juga siapa yang kata tak boleh berhenti juga siapa yang kena tujung ya totong duk long ma kreng mun mayut asal jadi siapa yang kata tu nak kata dia ada gitu sana lama kali ni apa ni benda-benda lapis ni dia nak beragai sana. Lama-lama tak ada pesak, lama-lama tak ada cek sana. Dia mari nak beragai sana. Jadi bahaya juga lagu ni sana. Tapi nak kata bukan semua sana tapi gitu sana dia panggil naksik sana. Dia panggil naksik. Nak kata tak usah naik pun lagu tu sana sebab tu naik gini jadi budak dia suka sana, budak suka. Tapi bila kita tengok berita ni kita rasa gobah jugalah sana. Lebih baik kita tu berakhir juga surat anak kita naik tu, isteri kita naik sana. Lepas tu kita tengok komen sana, teluk lagi nakal ke sana. Dia kata, cincang sama mana? Nak bawa bini dia naik, nak bini dia naik sana. Nak bini dia pai sebai. Kalau lagi sana, tapi nak kata benda ni sana ada juga apa ni bahaya, tempat bahaya sana. Jadi sekadar ni siapa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.